Assalamualaikum semua. Hari ni saya nak kongsikanlah cara saya buat suki nam. Okey, jom kita tengok caranya. Okey, hari ni kita nak makan suki nam ataupun lebih kurang macam steamboat jugalah. Ni kita buat versi Thai dah. Suki nam ni dia ada kuah. Suki nam tu maksudnya suki berkuah lah. Lepas tu ni bahan-bahan yang akan kita celor. Ni kita akan celor lah. Ni suhun basah. Saya beli suhun yang basah. Walaupun suhun basah, kita tetap kena celor juga dah. Ni kita panaskan air biar dia mendidih lah untuk kita celor suhun kita ni. Dia sangat sesuai lah. Suki ni makan dengan suhun. Ataupun kalau awak nak makan dengan bihun, dengan Maggi pun boleh. Tapi bagi saya sedap makan dengan suhun. Kita celor sekejap saja suhun kita ni. Sebabnya dia dah lembut. Lebih kurang seminit je. Kita celor dia dah. Lepas tu kita bolehlah angkat. Kalau macam suhun yang kering tu, lama sikit lah kita kena celor. Macam saya guna suhun yang basah ni, memang ambil masa sekejap saja dah untuk dia lembut. Lepas tu kita akan celor bahan-bahan yang awak tengok tadi. Terpulang kepada kita lah. Macam saya ni makan dengan orang kata bahan-bahan yang ada dalam peti ais saya saja. Macam sausage. Lepas tu ni ketan dah. Isi ketan ni kita kena celor sekejap saja. Sebabnya dia mudah lembut. Dia tak boleh nak celor sekali dengan bahan-bahan yang lain lah. Sebab tu kita celor asing-asing lagu ni. Ni kita nak celor juga bobola ikan. Sebenarnya kalau kita makan suki ni, dia banyak lauk, dia lagi sedap. Terpulang kepada kita lah nak makan dengan kata lauk apa dah. Ni kita ada juga udang. Ni udang ni kalau letak dalam suki, memang sangat sedap. Sebab dia rasa udang tu. Nampak udang kita ni dah masak, jadi kita angkatlah terus air dia. Lepas tu kita nak celor sotong. Sotong ni kena celor sekejap sahaja. Sebabnya kalau lama-lama dia liat. Tu yang jadi orang kata kita makan rasa keras tu. Sebabnya kita celor lama. Dia celor sangat sekejap je sotong ni. Ni akhir sekali lah dah. Saya nak celor ke kangkung. Kangkung ni kita orang kata sekejap sangat je celor dia. Nanti dia orang kata lama dia jadi hitam. Ni kita nak tunjuk cara buat kuah suki. Kita panaskan sedikit sahaja minyak. Lepas tu kita akan tumis bawang putih akan ketumbar dengan lada hitam yang kita tumbuk. Ni dah kita tumbuk. Lepas tu kita akan tumis sampai bahan-bahan kita ni keluarkan aroma yang wangi. Lepas tu barulah kita masuk ke sos tirai. Sos tirai ni masuklah 2 ke 3 sudu makan lebih kurang dah. Dan sos tirai ni pun kita akan tumis. Sos tirai ni bila kita tumis gini dengan minyak, dia akan lagi sedap kuah suki kita ni. Bila dah wangi ke semua bahan tu, barulah kita masuk ke air. Air ni terpulang kepada kita nak kuah banyak mana. Tapi biasa suki ni orang tak buat kuah yang banyak lah. Ni saya ada sos perasa ataupun kalau tempat saya ni dia panggil kicap bukit. Dia tak boleh nak letak banyak dah sebab dia kuat sangat bau dia. Sebab dia kata sebagai perasa sahaja. Ni kita letak kicap masing untuk rasa lagi umami. Lagi orang kata sedap lah. Lepas tu kita letak ke kicap soya Thai. Kicap soya Thai ni letak sedikit saja untuk bagi kuah kita ni dia wangi. Sebab kicap soya Thai tu dia ada bau yang wangi dah. Lepas tu kita akan kacau dan biarkan kuah kita ni dia mendidih dulu. Bila kita tengok dia mendidih, kita akan pecahkan sebiji telur. Kalau awak nak pecah 2 biji telur pun tak apa. Tak kisah. Terpulang kepada kita lah telur tu. Kalau letak telur ni kan dia rasa lemuk dia tu. Lagi sedap daripada tak letak telur. Orang kata telur ni memang wajib lah kita letak dah. Ni kita kacau bagi sebati. Jangan orang kata sebiji-sebiji telur tu. Dia kena bagi hacur telur tu. Bila kita masuk ke kita kena bagi hacur dah. Ni saya lupa nak letak awal-awal tadi sebut perasa air. Kira bahan kita ni dah siap pun. Tak perlu nak tambah garam gula. Cukup sekadar ni sahaja dah. Lepas tu ni bahan-bahan yang dah kita celor tadi. Kita hias lah yang apa yang kita celor tadi. Ni saya memang sangat-sangat ringkas saja makan suki. Tak supaya macam di kedai lah. Macam di kedai tu orang kata boleh ambil macam-macam. Bayar RM20 ke RM30 ke ada macam-macam dah. Ni kita letak kuah dia. Kuah tu biar sentiasa mendidih lah kalau kita nak makan. Dia tak perlu kuah yang banyak. Orang kata sekadar awak tengok ni je.
Memang bukan kata supaya makan mi celup dak. Ni saya nak tunjuk sos suki deh. Kalau awak nak beli, awak boleh je beli online dalam Shopee pun ada jual. Memang mudah. Sebabnya saya tak tunjuk buat sendiri tu. Rasa dia kalau kita buat sendiri dia tak sama dengan yang kita beli dalam botol gini. Lebih baik belilah sebabnya rasa dia sedap. Akhir sekali kita letak daun ketumbar. Tak bukan daun ketumbar deh. Ni kita ke gaul ke sebati lah bila kita nak makan. Dalam sos suki tu dia rasa pedas. Dia rasa masak, dia rasa manis. Tu yang kuah dia tu kita tak letak pun garam gula. Sebabnya dia rasa sedap pada sos dia tu. Jadi sos tu bila kita nak makan kena letak lebih lah. Selagi kita tak rasa yang kita nak, selagi tu kita letak sos dia tu deh. Yang mana teringin nak makan suki nam di rumah, awak bolehlah cuba resepi yang saya kongsikan pada hari ni. Okeylah, kepada yang dah menonton video saya ni, saya harap jangan lupa subscribe, like, komen dan share video saya. Okey, terima kasih semua.